Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam kisah inspirasi pencetus motivasi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam segmen podcast Kisah Inspirasi membawakan seorang anak muda yang berusia 17 tahun. Katanya nak kongsikan dengan kita berkenaan dengan kisah inspirasi dirinya. Saya pun agak tertanya-tanya jugalah apa agaknya yang akan diceritakan oleh saudara kita pada hari ini. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi suka untuk saya menjemput saudara Zulkhairi untuk memperkenalkan serba sedikit mengenai diri beliau. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulkhairi bin Rizwan dan saya berumur 17 tahun. Dan saya berasal dari Sungai Tenggih dan kini bersekolah di Sekolah Agama Menengah Sungai Selisik. Okey, baik. Tahun ni calon SPM, betul? Ya, saya. Okey, baik. Dah 17 tahun menuntut ilmu dan 5 tahun berada di sekolah ini. Saya rasa pasti ada beberapa kisah atau cabaran yang nak dikongsikan dengan rakan-rakan awak pada hari ini. Lagipun, kita hidup dalam dunia ni tak sunyi daripada ujian, cabaran. Jadi saya berminat nak tahulah apa agaknya cabaran ataupun halangan yang pernah Zul lalui sepanjang bersekolah di SAM Sungai Selisik. Sebenarnya memang setiap orang ni hidup pasti akan ada cabarannya kan. Kalau hidup senang je mungkin tu syurga bukan dunia. Jadi hari ni saya akan kongsi sedikit lah cabaran saya. Pertama sekali, boleh saya katakan zaman paling gelap saya ialah masa ketika saya tingkatan 4. Masa tu memang agak teruk lah dari segi akademik. Mungkin disiplin diri je. Sebab masa tu saya baru meningkat remaja dan mendapat gelaran yang memang gemar digelari oleh pelajar-pelajar asrama iaitu senior tertinggi. Oh, okey, faham. Jadi masa tu awal persekolahan memang segalanya agak berjalan lancar lah kan. Sebab memang saya baru nak membiasakan diri dengan suatu suasana dipanggil senior kan. Jadi antara cabaran yang saya boleh katakan sebelum menduduki perusahaan tengah tahun, saya ni boleh dikatakan sebagai pelajar target jugalah. Sebab memang setiap tahun saya akan cuba untuk perbaiki balik dengan apa akademik saya, kurikulum. Memang saya jadikan itu sebagai satu cara untuk menaikkan nama saya. Tapi masa tingkatan 4 ni, kini disebabkan baru masuk alur yang baru, ingin menjadi dewasa. Jadi saya agak terikut arus yang tidak baik lah kan. Mungkin dari segi berkawan, saya salah pilih pergaulan kan, kawasan kumpulan-kumpulannya. Jadi apa yang berlaku sebelum peperiksaan percubaan SMA, masa tu saya memang dikatakan mempunyai sifat bongkak lah. Sebab saya memang selalu study last minute kan. Tapi saya punya result atau pencapaian tu memang paling kurang tidak gagal lah kan. Paling semua lulus, ada lah 3A, 2A kan. Jadi saya mempunyai sifat bongkak yang mana tak apalah, tak payah study lah, saya boleh try ni kan. Jadi sifat tu memang orang kata bahaya lah kan. Bila dah ada dekat diri tu, nak ubah memang susah. Istiqomah orang kata kan. Jadi masa percubaan tu, memang bila saya nampak kawan-kawan saya study tu, saya memang tak terikut dengan diorang. Saya tak ada perasaan, diorang study, kena study juga. Tak ada. Sebab saya dah terlalu meninggi diri kan. Jadi tak apalah, nantilah, boleh ni kan. Jadi bila dah habis peperiksaan percubaan tu, memang resultnya seperti yang saya jangkakan lah. Tak ada gagal. Tapi agak teruk lah, dapat jahit kan. Memang itu bukan apa yang diharapkan oleh keluarga kan. Jahit tu maksudnya apa ya kalau ikut ni? Sebab penonton kita ada yang tak faham jahit tu apa?
Kalau Jahit tu mungkin kita boleh kategorikan sebagai C lah. Sebab A Mumtaz, B Jahit Jidan, C dan Jahit. Okey, baik. Memang saya di kategori Jahit. Bila keluarga dapat tahu saya dapat keputusan yang macam tu, diorang agak pelik lah kan. Macam mana orang yang selalu dapat pencapaian terbaik ni tiba-tiba dia boleh berubah kan. Apa dia ni mungkin banyak main kan. Memang time tu keluarga pun agak beri tekanan lah kan. Sebenarnya Zul banyak bermain ke apa? Saya mungkin disebabkan saya terlalu selesa dengan keadaan tu kan. Okey, baik. Jadi saya terlalu terikut lah kan. Jadi masa bila dapat tahu result macam tu, saya dah anggap, saya dah tahu apa yang saya dapat kan. Jadi saya gembira lah. Tapi keluarga mestilah kurang puas hati sebab bukan itu yang diorang nak kan. Orang yang cemerlang takkan dia macam tu je kan. Sedangkan saya boleh berjaya dapat lagi baik masa sebelum-sebelum tu. Jadi saya ni sebabkan dah ada sifat bongkak tu, saya tak dengar pun kata-kata mereka. Saya endahkan je. Jadi perkara tu buatkan saya memang agak lari di bawah arus lah. Orang kata Zul, sebut pasal bawah arus ni, hanyut di bawah arus. Macam mana pula dengan kehidupan Zul di asrama? Mempengaruhi atau tidak pencapaian untuk peperiksaan tingkatan 4 ni lah? Boleh saya katakan agak mempengaruhi lah. Okey. Sebab masa tingkatan 3 tu, di situ saya masih junior kan. Okey. Jadi semua peraturan asrama tu memang akan diikuti. Disiplin tu memang agak kemas. Tapi bila dah meningkat, disiplin berkurang kan. Ada kadang turun lambat, ya kan? Bangun lambat. Jadi dari situ pun dia dah mengubah segi akademik. Sebab bila kita turun lambat, tak ada masa pun nak study. Tak ada masa nak siapkan diri. Jadi semua tu akan mempengaruhi kat sekolah pun. Jadi bila berlaku macam tu, saya tetap teruskan jalan hidup saya kan. Sampailah satu masa mana ni titik terendah saya lah berlaku kan. Saya telah terlibat dalam satu kes di sekolah dan saya digantung. Ketika tu memang agak down lah kan. Sebab keluarga hilang kepercayaan kat saya. Saya yang dulunya disiplin setiap masa, tapi sekarang boleh berubah macam tu kan. Jadi sebut mengenai perubahan ni, rasa pendengar kita pun berminat nak tahu. Dah jatuh di titik terendah, bagaimana Zul Khairi ataupun mengambil masalah itu untuk menjadi batu loncatan nak jadi lebih baik. Silakan, boleh kongsikan. Bila kita dah jatuh atau down ni, memang nak dapatkan motivasi, semangat tu memang susah. Lagi-lagi bila kita dah hilang kepercayaan dengan orang tersayang kan, keluarga. Siapa yang boleh bantu kita, siapa yang boleh sokong kita kan? Jadi bila tiada sokongan tu, memang akan ambil masa. Jadi ketika saya digantung tu, saya memang duduk rumah sajalah kan. Nak keluar tu memang tak ada dibenarkan lah, kepercayaan dah tak ada. Tapi saya ada seorang kawan di kampung yang memang alhamdulillah dia seorang yang kuat ibadah. Tapi mungkin masa tu Allah betul-betul nak gerakkan hati saya. Kawan saya tu boleh tahu saya kena gantung dan dia datang kat rumah saya. Kawan sejati ya? Okey. Pada ketika tu memang kalau kawan-kawan lain datang nak ajak keluar memang susah mak ayah saya nak lepaskan. Tapi bila dia yang datang dengan senang hati, dengan redanya, mak ayah saya boleh benarkan. Alhamdulillah. Jadi saya ikut dia ke masjid. Pada ketika tu memang ada ceramah khusus lah kan. Jadi ceramah tu ada yang ustaz tu sampaikan yang amat terkesan kat saya kan. Itu ustaz tu katakan, doa tanpa usaha tu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Jadi seharusnya doa dan usaha tu harus seiring lah kan. Kita sebagai hamba kalau setakat berdoa tak ada usaha, sombong lah.
Kita berdoa je, minta je, tapi tak ada usaha yang dilakukan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Zul, dan sebenarnya sebagai seorang pendidik, saya sendiri rasa tersentuh hatilah apabila seorang anak muda boleh berfikir dan juga mengambil iktibar daripada kisah yang dialaminya. Okey hadirin, nak tahu tak apa yang berlaku selanjutnya? Sebelum tu, kita saksikan iklan ini sebentar. Ya. Di sekolah, di jalanan, kita semua insan kawan. Tak perlu angkuh, tak perlu sombong. Hati bersih itu yang menolong. Kalau kau sakiti hati, api akan membakar diri. Mari kita janji hari ini, bully takkan ada lagi. Kami benci bully, bersatu kita berdiri. Tiada yang lemah di sisi kita semua keluarga ini. Kami benci bully, biar semua tahu di bumi tiada ruang untuk kezaliman. Hanya kasih, hormat dan kawan. Alhamdulillah, bertemu kita kembali lagi dalam podcast Kisah Inspirasi yang mencetuskan motivasi dan menceritakan banyak kisah atau motivasi yang menyuntik semangat anak muda kita pada hari ini, iaitu saudara Zul Khairi. Selepas kisah awak digantung sekolah tu Zul, apa yang berlaku dengan awak seterusnya? Setelah saya digantung tu, seperti yang kita ceritakan tadi, saya dah dapat satu hidayah lah orang kata kan, Alhamdulillah. daripada ustaz tu. Selepas seminggu saya digantung tu, saya kembali ke sekolah dan saya cuba untuk dapatkan kembali motivasi untuk saya belajar. Saya cuba untuk ubah diri saya, disiplin saya kan. Saya nak cari balik tahap-tahap di mana saya tu dikatakan di tahap tertinggi lah kan. Boleh nak cari balik saya punya akademik, kurikulum. Jadi saya cuba satu persatu cara. Ada yang kata mungkin kita boleh dapat motivasi dengan melihat orang kan. Tapi tak semua orang boleh menggunakan cara tu. So, saya tak sesuai. Sebab bila saya tengok orang, saya mungkin jadi lebih down lah. Sebab tengok orang melebihi saya. Betul. Jadi saya cuba cari saya sendiri. Cara-cara saya memang agak berbeza dengan orang lain. Bila saya study tu, dia akan tiba-tiba rasa hilang motivasi. Bila hilang motivasi tu memang susah. Jadi saya akan, orang katakan, take a walk, jalan sebentar. Saya jalan. Nanti di satu masa saya akan berfikir, kenapa aku bazir masa ni kan? Aku bukan dia orang kaya, kenapa tak study sekarang? Jadi fikiran tu mampu bagi satu motivasi yang tinggi, yang mampu buat saya berubah lah. Yang paling saya risau bila saya kembali ke sekolah ni ialah kepercayaan daripada cikgu kan. Saya risau cikgu-cikgu dah tak ada kepercayaan kat saya. Mungkin biarlah budak ni kan. Tapi Alhamdulillah, memang orang kata seorang pendidik tu memang hatinya sangat lembut. Memang walaupun anak muridnya bagaimana perangai, dia akan reda, dia akan tetap membantu. Dan memang banyak sokongan yang saya dapat. Bahkan macam layanan istimewa untuk saya. Sebab saya yang paling agak bermasalah kan. Jadi mereka cuba untuk mengubah saya kan. Jadi hal tu buat saya terkesan, memang buatkan saya bersungguh-sungguh lah. Jadi bila tibanya peperiksaan SMA tu, kertas yang saya jawab di hari ke hari memang Alhamdulillah memang okey. Tapi ada satu hari yang agak tidak bernasib baik untuk saya lah, boleh saya katakan. Di mana hari sebelum kertas hadis. Pada malam tu, seperti biasa memang aktiviti selepas solat isyak, saya akan duduk dahulu di dataran, jalan-jalan untuk dapatkan motivasi balik kan. Jadi dah kata nasib, memang saya terpijak lebah time tu. Saya mengalami alergik yang agak teruk. Kesan daripada sengatan tu? Ya, saya alergik bisa di situ. Memang dari situ naik bengkak-bengkak dan saya jadi sukar bernafas. Dan memang malam tu, itu je waktu untuk saya merajaah balik apa yang telah saya hafalkan.
Jadi saya rasa kalau pergi hospital ni habislah kan. Ya. Tapi malam tu ada ustazah yang datang dan dia kata insya-Allah boleh repeat. Jadi saya pergi je ke hospital dengan warden. Bila sampai di hospital tu, yang saya jangkakan mungkin akan tahan sejam 2 jam kan. Jadi adalah masa saya untuk study. Tapi bila dah ditahan sejam 2 jam dan doktor kata paru-paru masih bengkak. Jadi saya kena tahan sehingga dalam 4 jam 5 jam. Dalam pukul 4 pagi jugalah saya baru dilepaskan balik. Jadi bila balik ke sekolah tu, memang saya tak jangkakan. Tiba-tiba datanglah pengawas peperiksaan dengan ustazah saya. Mereka datang bawa satu berita yang memang agak mengejutkan saya lah. Sebab saya memang fikir memang paper tu boleh repeat. Tapi datangnya pengawas tu mengatakan, Zul, awak kena jawab juga. Sebab kalau tak jawab, awak dikira tak adil. Jadi dengan redha pun saya turun lah. Bila saya turun, sebelum tiba di Dewan Peperiksaan tu, ustazah yang mengajar saya subjek hadis tu, dia berkata memang, nak, kalau ini ujiannya, awak kena redha. Orang yang kuat, ujiannya berat. Doa aja, nanti Allah tolong. Jadi dengan perasaan yang redha pun saya cubalah. Bila masuk dalam dewan tu, alhamdulillah, memang Allah tu sebenar-benar penolong lah. Allah tolong saya. Dengan segala hafalan yang saya ada tu, saya mampu ingat balik. Saya mampu menjawab. Dan alhamdulillah bila dapat keputusan, subjek hadis tu menjadi antara subjek yang markah tertinggi lah, walaupun jadidan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kata Allah bayar cash, balasan kepada orang-orang yang sabar dan redha dengan ujiannya. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, Zul ada tak pesanan kepada kawan-kawan yang mendengar kita hari ini yang berada dalam situasi putus asa, hilang semangat, susah nak bangkit? Apa sepatah dua kata pesanan kepada mereka? Mungkin pesanan saya boleh berikan, sentiasalah bersabar, istiqamah. Allah tu maha baik, maha penolong, maha penyayang. Setiap perkara yang kita buat tu memang Allah dah tentukan. Jadi kekallah bersabar, usaha dan doa. Doa tu penting. Doa tu khususnya untuk orang-orang Islam kan. Doa itu adalah senjata. Jadi jangan tinggalkan. Jaga hubungan dengan keluarga, ibadah. Sebab ia takkan terjadi kalau tanpa diri kita yang berubah. Betul. Cabaran yang sebenar tu memang diri kita sendirilah. Hawa nafsu kita kan. Kalau kita berjaya menahan, maksudnya kita orang yang paling berjaya kat dunia. Terima kasih banyak Zul Khairi atas perkongsian yang penuh inspirasi sebentar tadi. Dan awak ni pun tinggal beberapa bulan sahaja nak menduduki sijil pelajaran SPM. Jadi terima kasih kerana sudi hadir berkongsi kisah inspirasi dan cikgu doakan semoga awak terus cemerlang dan terus berjaya. Amin. Sekian itu sahaja kisah inspirasi pencetus motivasi untuk episod kali ini. Kita akan bertemu di lain masa, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.